So anda dah boleh beli dengan nilai 94 sen setengah di bawah RM100. Video kali ini saya nak tunjukkan pada anda macam mana saham ETF tersebut kita nak tengok melalui chart. Jadi jom tekan button subscribe, saya akan tunjukkan pada anda sekarang. ETF yang kita nak tengok sekarang ni adalah Gold ETF, iaitu Trade Plus Syariah Gold Tracker. Kalau anda tengok dia punya ETF ni, instrumen ni meningkat naik. Jom kita tengok lebih jauh lagi. Kalau kita tengok lebih jauh lagi, pada tahun 2017 data ni, paling rendah harga lebih kurang RM1.73 sen setengah. Dan hari ni harga RM1.45. Dan kita tahu harga komoditi gold ni memang meningkat naik. Bila harga komoditi gold naik, harga emas yang kita buat perhiasan pun naik. Jadi ini antara peluang. Sebab itu saya nak galakkan pada subscriber dan viewer saya untuk mulakan pelaburan ETF ini sebab dia sangat low risk. Dan ini antara ETF yang sangat perform bagi saya. So kalau bayangkan kalau anda lambat kan, dulu harga RM1.72 sen, sekarang harganya 40, sekarang harga RM4.45 sen. Bayangkan kalau anda lambat, harganya mungkin dah naik, mungkin akan datang, boleh cerita sampai RM1.8 kan. Sudah daripada RM4 ke RM8 dah dekat 100% kenaikan, so rugilah kan. Jadi sebab tu saya akan mulakan hari ni untuk anda mendapat hasil pada masa akan datang. So kalau kita tengok berapakah kenaikannya daripada harga ni, dan dia pernah terendah RM1.58 sen. Jom kita tengok. Berapakah kenaikannya? Lebih kurang, kalau tengok harga yang sekarang ni, lebih kurang 158%. Sangat banyak tuan-tuan. Ini antara peluangnya. Bayangkan kalau kita kumpul sikit. So bagi saya lebih gemar untuk saham ETF ni, kita buat secara long term. Sebab pulangannya lebih besar. So caranya adalah kita buat sebagai compounding. Kita buat compounding, beli sikit-sikit. So bagaimana cara nak beli tu? Ada timingnya. Tu kalau anda dah buka akaun bersama saya, nanti saya akan tunjukkan pada anda. So kepada yang belum lagi ada akaun saham ataupun untuk membeli saham ETF ni, boleh kontak saya boleh bantu anda untuk melabur saham Bursa Malaysia, Global ETF dan berbagai lagi. So jom kita teruskan pada video ni. Dan kalau anda tengok, harga emas akan terus meningkat naik. Jadi ini antara peluang yang perlu anda ambil. Dan kalau kita tengok hari ini, harganya suruh RM4.45 sen. Harganya suruh RM4.45 sen. Jadi berapakah minima sekarang? Sekarang belum kita keluarkan kalkulator. So sekarang harganya RM4.45 sen. Untuk ETF kita boleh beli sama macam saham, iaitu 1 lot bersama 100 unit. So minimum adalah 100 unit. So kita kalilah dengan 100 unit. So maksud kita bermula dengan modal RM445. RM445. Bayangkan dulu kalau kita beli. Tuan-tuan bayangkan dulu lah, ni cerita kalau. Sebab orang kita ni suka kalau lah aku tahu. Kalau lah tahu. Masa tu kita beli RM170 saja. Bayangkan sekarang kita dah beli dengan RM445. Bayangkan kalau akan datang, kalau kita nantilah, tunggu dululah. So jangan tunggu. Anda buka je akaun dulu. Ada duit, akaun dah ada, ready akaun, anda boleh terus beli. Ni duit dah ada, akaun baru tergedek-gedek nak belajar, akaun apalah, inilah. So buka akaun dulu. Minimum RM445. So kalau anda ada nilai RM445 dah boleh beli. Ada tak ETF yang murah? Ini yang selalu kita dengar. So ini antara ETF yang murah, iaitu EQ8 Dow Jones Islamic Market Malaysia Titan 25 ETF. So anda bayangkan harganya baru 94 sen setengah. So kalau kita tengok pada structure yang lebih jauh lagi. Dia pernah terendah berapa?
dia pernah terendah pada tahun 2008, 52 sen, tuan-tuan. Bayangkan 52 sen. Masa tu kalau anda nak beli 100 unit baru RM52. Okay? Bayangkan baru RM52. So sekarang harga 94 sen setengah. So macam mana nak kira? Sama macam tadi. Okay, contoh sekarang harganya berapa? 0.94 sen setengah. Okay. So kita kali dengan 100 unit. Ni minimum. Okay. 94 sen setengah. So anda dah boleh beli dengan nilai 94 sen setengah di bawah 100 unit. So apa lagi? Inilah peluangnya untuk anda kumpul saham-saham ETF untuk masa jangka yang panjang. Jadi jom ramai-ramai kita terlibat dalam pelaburan yang patuh, syariah dan sah di sisi undang-undang Malaysia. Sebab apa saya sedih? Sebab saya terpanggil untuk berkongsi tentang pelaburan-pelaburan yang sah dan patuh syariah kerana ramai daripada kalangan kita, khususnya orang Bumi Putra yang tertipu dengan skim-skim cepat saya. Jadi kita ada pelaburan yang patuh syariah dan berpotensi. Inilah peluang anda dan kongsikan video ni kepada komuniti anda di media sosial anda supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Nak tunjukkan kepada anda cara mudah untuk kita membeli instrumen pelaburan ETF